Hingga 3 Julai 2026, bangunan-bangunan yang didirikan secara tanpa kebenaran tersebut sama ada yang dalam tanah milik dan juga dalam rezerv sungai dan rezerv jalan sehingga kini telah dirobohkan sepenuhnya lah oleh pemilik lah, ya. So sekarang ni dalam peringkat akhir untuk mengeluarkan sisa-sisa binaan keluar daripada kawasan tersebut. Sebenarnya kawasan tersebut telah lama dikosongkanlah oleh pihak-pihak berkaitan, oleh warga Rohingya ni. Cumanya bangunan tersebut masih ada di sana. Jadi kita telah bersama-sama dengan pemilik tanah menguruskan untuk merobohkan keseluruhan. Jadi dengan robohnya keseluruhan tu, kita dapati memang tiada lagi lah penduduk-penduduk tersebut di kawasan tersebut. Cumanya mungkin kita merasakan yang diorang ni beralih arah ke kawasan yang lain lah. Kita daripada semasa ke semasa menelitilah kawasan-kawasan yang kita jangka dijadikan sebagai penempatan baru. Walau apapun kita melihat perkara ini lebih kepada perbincangan di peringkat lebih tinggi, di peringkat persekutuan, kerana mereka ni adalah pemegang kad UNHCR. Pembinaan laluan pejalan kaki sepanjang 200 meter berhampiran stesen transit aliran ringan 3 LRT 3 Stadium Shah Alam di Persiaran Sukan Seksyen 13 dijangka siap sepenuhnya esok. Projek itu merupakan tindakan segera Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA susulan lawatan Esko Kerajaan Tempatan Dato' Eng Swee Lim bersama Ahli Dewan Negeri Kota Anggerik Muhammad Najwan Halimi ke lokasi yang tular di media sosial pada Rabu lalu. Muhammad Najwan berkata laluan berkenaan dibina bagi memudahkan akses pejalan kaki ke stesen LRT Stadium Shah Alam dan kawasan sekitar. Sebelum ini, MBSA memaklumkan inisiatif itu dilaksanakan sebagai langkah segera bagi menambah baik kemudahan pejalan kaki susulan maklum balas pengguna selepas operasi LRT 3 bermula. Isu itu tercetus selepas video memaparkan pengguna terpaksa berjalan di bahu jalan untuk ke beberapa stesen LRT 3 tular di media sosial. Dengan pelancaran stesen LRT 3 baru-baru ini, semakin ramai rakyat menggunakannya untuk ke tempat kerja, institusi pendidikan dan juga untuk beriadah bersama keluarga. Hari ini kami berkesempatan untuk berbicara dengan mereka untuk mendapatkan reaksi mereka tentang sistem pengangkutan terbaru ini. Saya nak bawa anak saya sebab dia suka sangat naik train. So saya rasa ni peluang yang sangat bagus untuk family. Saya rasa dengan ada monthly pass tu boleh jimat banyak. Semua rakyat boleh cuba kot sebab still free lagi sebulan ni kan. So siapa yang mungkin belah Kelang tu kan, yang nak pergi Kelang pun boleh try pergi Bandar Kelang ke kan. Sebab saya daripada Kelang. Betul. Yang ini sebenarnya ramai ni saya rasa banyak yang parents kot yang bawa anak-anak yang nak cuba pengalaman free kan. So dia bawa lah Sabtu Ahad. Kalau macam Isnin sampai Jumaat tu semua pun banyak yang bekerja jadi tak sempat. Jadi masa ni lah yang boleh sebab tu nampak ramai. Student pun memang akan rasa mudah lah dan saya rasa tak mahal lah kos dia untuk naik train. Memang sesuai lah untuk student. Yang bekerja pun sesuai. Stesen dia pun banyak dan dekat-dekat. Memang convenient lah untuk kita nak pergi sampai bandar KL sana. Memang kita boleh sampai shopping mall semua. Belajar. Rasa nanti akan kurang untuk dekat hostel juga lah. Dia orang boleh balik. Pada majlis pelancaran LRT 3 laluan Shah Alam di depoh LRT Johan Setia 28 Jun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma selama sebulan bagi perkhidmatan LRT 3 Shah Alam dan bas perantaranya bermula 29 Jun hingga 31 Julai. LRT 3 laluan Shah Alam merupakan pelaburan strategik kerajaan. LRT 3 laluan Shah Alam merupakan pelaburan strategik kerajaan bernilai 16.63 bilion ringgit bagi memperkukuh infrastruktur pengangkutan awam negara. Laluan sepanjang 37.8 km itu menghubungkan Johan Setia dan bandar utama menerusi 20 stesen. Sebenarnya sumbangan itu adalah daripada Yayasan Syed Simon Selangor untuk
pendidikan khas Negeri Selangor. Jadi sebelum ni program Prosper ni kita pernah terlibat, tetapi pada tahun lepas kementerian tidak sediakan program inilah. Jadi pada tahun ini kita dimaklumkan Kementerian Pendidikan serahkan dalam RM2,000 untuk setiap daerah dan difahamkan itu tidak mencukupi lah. Jadi kita bantu dari segi beri sumbangan RM1,500 dan totalnya RM15,000 lah untuk 9 daerah untuk dimanfaatkan di 432 murid-murid inilah. Dan kita akan buat ini actually yang pendidikan khas yang akan buat saringan tersebut di mana murid-murid ini adalah sekolah daripada sekolah perdana di mana pada tahun 1 dan tahun 2 mereka masih tidak berupaya untuk mencapai tahap 3M itulah, dia tak boleh membaca menulis semua tu. Jadi pada tahun ketiganya pihak Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Negeri Selangor akan buat saringan Prosper ini. Dan itulah ia akan membantu dari segi kewangan sedikitlah. Sebelum ni kita dah terlibat, dah banyak bantu. Cumanya tahun lepas di pihak Kementerian Pendidikan dia tidak continue projek inilah. Jadi pada tahun ini dilaksanakan semula tetapi dengan bajet yang lebih limited lah. Jadi mereka menulis surat kepada pihak Yanis dan kita lihat daripada program tersebut memang amat baik untuk kita buat saringan dan di pihak Yanis pun kita selalu buat saringan. Mungkin ini satu kerjasama strategik lah antara Yanis dengan Pendidikan Negeri Selangor lah.